Amboi, Perikatan Nasional kan. Oh, hari ini bermain dengan titah raja, titah sultan. Jangan jadi munafik lah. Pemimpin yang banyak melanggar titah tuanku. Mempersoalkan tuanku yang dapat Tuan Agong. Titah tuanku tidak qati'i. Yang lawan sultan di Perlis. Siapa dia? Syahidah. Yang tabal sultan. Siapa dia? Anwar Musa. Kan? Tapi hari ini meratik-ratik. Seolah-olah mereka ini tak pernah buat. Jangan jadi munafik. PN banyak tuan-tuan. Memang tak ter lah. Tapi hari ini nampak dia ni macam dia tak cita sultan pula. Macam dia ni mempertahankan institusi diraja pula. Walhal mereka ini sebenarnya inilah perosak kepada institusi diraja yang menyatakan tuanku Agung tidak qati'i. Sepatutnya ulama yang berada di atas sultan, sultan di bawah ulama. Macam-macam lah. Kan? Banyak fakta, banyak bukti. Taqiyuddin Hasan, masa darurat, masa PKP, langgar titah Agung. Waktu nak tubuhkan kerajaan, bukankah Agung bertitah supaya ditubuhkan kerajaan perpaduan? Perikatan Nasional yang tolak kan? Hari ini mereka lah yang terpaling taat kepada titah tuanku. Jangan jadi munafik lah. Itu je pesanan.